Okey, okay. Assalamualaikum. Hari yang ketiga. Okey, hari ni kita nak pergi mana ya? View Wonders. View Wonders ah, Vin Wonders. Kita nak pergi Vin Wonders. Yang orang cakap apa? Macam apa nama? Macam Disneyland tu. Legoland. Ini yang duk viral dekat TikTok, kat YouTube semua tu. Vin Wonders lah. So hari ni kita akan berangkat ke sana. Dah awal dah bergaduh. Masuk dalam YouTube gaduh. Malu kat orang. Nanti power tengok. Uish, Oya ni. Macam ni dia punya Oya. Kita nak naik bagi untuk pergi Vin Wonders. So jadi kita akan kat sini banyak geng Banyak gila. Panggil dia lepas tu negotiate dia punya price tengok sekali. Okey. Okey. Kita dah naik bagi. So harga dia 100,000 untuk ke Vin Wonders. Actually kalau tu ikutkan walking distance juga kan? Ke tak? Jauh sikit ah. So 100,000 berapa ringgit apa saya confuse RM14, RM15. RM14. 100,000 tu RM14. Jadi gayat dia duduk belakang. Laju dia bawa laju gila. Dia kena pegang Okey, yang ni kat sini Teddy Bear Museum semalam. Okey, banyak kau tengok dia punya bagi banyak gila kat sini. Kau tengok yang dia bawa, memang tak ingat dia laju laju. Ni semalam kita yang dekat Bamboo Legend tu. Kat sini ada lagi park. Cantik yang kat sini punya kita ada banyak lagi benda dekat sini rupanya yang kita tak tengok. Cantik. Memang tempat hot tu lah. Okey, lawa. Nanti kita datang sini. Ni walking distance je yang kat sini. Aduh. Okey, Elite Spa. Sini banyak gila spa. Dia masuk jalan utama kan. Okey. Boleh lepas kan? Ke tak boleh sebenarnya? Memang satu kawasan pokok kan. Yalah. Yalah, Grand World kan. Pegang kuat sini jalan utama ni. Seram ni buat lah. Ada resort and casino Corona. Dia pilih yang 5 star. 5 star. Dia berhenti lepas Semua macam jual tiket Semua tanya dia jadi ejen lah. Dia semua jadi ejen juga. Cantik kan bangunan dia kat sini. Goyang-goyang sikit sebab memang tak boleh nak buat apa dah ni. Bergegar dah ni. Bergegar habis. So ada apa roller coaster curam ni tempat dia. Tempat. Sekali dalam dia. Dalam dia. Dia ada adventure park. Lepas tu ada mermaid show. Kita punya tour guide tau. Dia yang susun. Siapa berminat nak cakap. Siapa berminat cari orang lain. Kita orang tak buat. Siapa berminat aja cari orang lain. Rumah aku yang buat semua. Dia yang pergi Ricky gaji dia Ricky semua. Dia nak pergi dah setahun dah plan. Setahun dah plan. Mana tempat-tempat semua. Mana tempat-tempat semua dia explore habis. Aduh yai. Okey lawa geng. Serius memang dia orang buat bandar terancang lah kat sini. Bandar terancang. Nampak. Ni? Vin Wonders. Oh ni dia. Oh lawa.
Oh ni lah ni orang panggil Disneyland ni. Wah cantik lah. Okey. Siap. Wah. Dah sampai. Jom. Sini. Semua lagi dah. Sini ambil tinggal. Wah cantik. Cantik sangat. Dia tepi. Sini. Okey, kat sini pun ada Starbucks. Okay, kita jalan je. Oh, ada ATM ah sini. Ada ATM. Ha? Tu. Okay, ada ATM ada ATM. Tiket kaunter. Bin Wonders. Sekejap kita jalan-jalan sikit. Tak ni yang nak beli, kita nak masuk dah. Oi, lawa. Bin Wonders. Jom. Cantik. Lawa geng. Siri lawa. Nice. Kita. Yeay. Tu budak-budak ni jalan. Jangan gambar Ibat. Okey geng, kita nak start masuk dah. Okey, thank you. Sorry. Okey, kita dah ada QR. Okey, hello. Kita nak masuk mana? Disneyland tak? Bin Wonders. Okay. Masuk. Jap. Kita orang. Kita tiga. Apa ya? Apa? Two children. Two children. Where? Yeah. 12 years old. No. It's the children. If you want buy the ticket, children. And for her and for him, all under 140. This no under. So how to upgrade? You can pay one more at the ticket counter. You can upgrade ticket. One more? Yeah, you need buy ticket now. You need to upgrade. Yes. So how to upgrade? You can check the high again. For her. Oh yeah. Then the children. Okay. Pay one ticket. One ticket. Pay at the ticket counter. Okey. Kita orang dah delay dalam setengah jam juga sebab salah beli tiket Wafi. Okey, kat sini yang dia kalau kata umur anak tak cukup pun, tapi kalau tinggi dia lebih 140 cm, dia dah kena bayar tiket dewasa tau. Ni kita orang dah terkena lah Wafi. Delay setengah jam. Punca. Beli online tak nak beratur juga sebab budak lebih 140 cm dah kira dewasa tau. Itulah lupa anak dah besar. Next time Oya pun dah kena dewasa dah. Sebab dia CP je. CP bawah 140 cm. Ya. Yang lain lepas lagi yang gedak-gedak ni. Wafi dah tinggi 150 cm. Oya ngam 140. Lepas ni Oya ada tiket dewasa.
Okey, so kita dah, inilah dia. Wow. Wow, cantiknya. Say hi. Okay geng, inilah dia Vin Wonders. Saya orang cakap macam Disneyland tu kan. So inilah dia view dia. Okay, so jom kita bergambar dulu. Ni kita pakai remote baru boleh senang sikit. Ni cantik kan Zai? Ini lawa. Okay, sesi bergambar. Kita pakai handphone je ni. Okay, cepat baby pula. Right, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love. 1, 2, 3. Okay. Tengok Amin. Bye. Lompat. 1, 2, lompat. Okay dah. Okay, sampai pula. Kakak. Cepat kakak. Baik letak. Cepat kakak. Hari ni tak ramai sebab apa ni? Oh, apa ni air tak sekolah. Air sekolah. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lain cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, yeay. 1, 2, yeay. Okey. Tengok Mi. Okey, lompat. Tengok Mi tau. Okey, bye. Cepat. Cepat hujan. Cepat. Siapa lagi? Cepat. Oh ya, cepat. Cepat, tak ada orang buat kita je ni. Buat. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh ya, sini sikit. Saya tengah sikit. Sini sikit. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. 1, 2. Okey, Umi pula. Okay, 1, 2, 3. Ayo tunjuk sana. Okey, lepas tu lompat. 1, 2, 3. Okey. Okey, Wafi pula. Wafi. Okey, Wafi pula. Okey, ready. Sini sikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. Okey, 1, 2, 3. Okey. Pegang. Okey. Nampaknya Waf jadi cameraman jap. Ada Amoy 2 orang. Okey. Cantiknya. So pretty. Okey. Ni hujan sikit je kan? Tak, hari ni hujan satu. Okey. Dah. Hujan sikit je. Okey, next kita pergi mermaid show. Sini aku rasa video aku semua tak boleh monetize lah. Semua muzik. Taklah untuk kenangan budak-budak. Semua dah penat? Tak. Awal dah penat Tak. Awal dah penat Awal dah penat. Kita balik awal lah. Balik awal lah. Tak nak. Okey geng, kita naik bagi Yang bagi ni kita orang charge sekali tau. Bayar sekali lah. Bayar dalam package. Ni tempat tunggu dia. Okey, ni kita pakai tripod daripada Moldofo ni. Yang ini best lah. So sedap pakai dia sebab dia ada remote sekali lah. Dia ada remote sekali. So bawa travel ringan. Dia ada untuk mirrorless pun boleh. Okey, ni korang boleh tengok lah, aku ada tag produk dia. Okey. Satu lagi. Tak apa, pegang je lah, pegang dulu kan kita buat. Okey, dapat juga tag dia. Dia nak confirmkan je. So dia punya sistem ada tak apa cantik lagi lah. Okey. Tak apa. Kau kan boleh je jalan kat sini dalam 10 minit lah berjalan. Tapi budak-budak penat kan. Lepas tu kita orang pun dah beli dah bagi. So naik bagi je lah. Lagi senang. Kita turun dekat aquarium lah. Aquarium lah. Kita turun kat aquarium lah. Okay, ni dia punya view guys lah. View dia dalam hutan. Dia ada jual-jual kat sini lah. Okay. Dia punya view Viking Village. Banyak ke ni kalau nak jalan ni. Dia ada tempat juga wakaf lah untuk lepak. Okey. Wakaf untuk lepak. Okey. Fantasy World Seashell yang Seashell
Penuh. Oh ni turtle. Wah. Besarnya. Wah, apa besar. Turtle, wih, turtle besar. Wah. Besar ya. Serius. Okay, the seashell. Okay, thank you. Ayolah. Oh. Okay, kita dah ada tag untuk bagi. So sekarang kita nak masuk dalam perut penyu. Okay, seashell. Wah, ramai. Ramai yang manusia. Ayah. Ramai. Terlampau ramai lah. Nasib baiklah ada lah. Nasib baik ada tripod panjang. Yang lain semua tak sampai. Punya ramai manusia lah. Nampak? Full. Okay, serabut dalam ni. Ramai gila manusia. Dah dapat tengok sikit-sikit kan pun kena pakai tripod lah. Dapatlah juga ada punya view kan. Cuma kesian lah budak-budak tak dapat nak tengok. Sebab orang dewasa lagi ramai kat dalam ni. Okay, sini kena beratur untuk bagi. Tengok ramai orang. Tak tahulah berapa jam nak dapat tu. No wonder lah ramai macam give up. Dia orang jalan kaki je. Sebab satu bagi boleh naik dalam 8 orang 8 ke 9 orang tu je masalah sekarang. Okay, kita on decide nak jalan kaki je. Sebab bagi memang berebut sangat. So kita jalan kaki je geng. Lagipun dia punya timpak dia sebelah je. Tapi nak kena jalan lah sikit. Okay, kita nak tangkap gambar sikit je. Sebab dekat penyu ni yang besar. Kita tak tangkap gambar lagi. Oh, serabut sikit sini. Penat. Woo. Ambil bagi lah jalan juga. Sebab dia punya bagi terlampau ramai. Tapi tempat dia ni taklah jauh mana guys. Jalan dalam 5 minit macam tu dah sampai dah setempat dia tu. Okay. So kita akan meninggalkan penyu tu kat belakang. So kita akan pergi dekat adventure apa ya? Adventure World pula. Let's go. Okay, kita ke Viking River dulu. Viking River. Tengok apa yang ada kat sini Viking River. Semua dah barai actually. Penat kat berjalan kat sini. Okay. Must be at least 100 cm. Okay, korang kena beli ni guys baju hujan. Sebab dekat sini
dia nak naik yang apa tu, dia boleh kena siapa rempias Okey. Jom. Rara lepas lah. Sekali nak tunggu je dah 15 minit. Fasa beratur pertama dah lepas. Fasa beratur yang kedua pula. Oh. Penat juga beratur kat sini. Kalau masuk theme park memang macam ni lah. Kena, cantik. Itulah. So theme park memang kena beratur kau-kau okay. Dah kena pakai Okay. Sorry. Okay, kena pakai baju hujan siap-siap. Okay, semua dah pakai baju hujan. Okay, standby dah. Tu dia punya naik, dia punya ni. Okay, semua dah ni. Kalau tak pakai memang basah. Memang basah. Baby yang paling comel sekali. Tak ada saya kecil. Mik, benda ni aku pernah naik lah. Mik masih Legoland tu. Yelah. Best, mercik cut. Best. Kan pakai baju hujan juga kan? Tak pakai. Bu Afi naik masa kat Legoland. Ni lah dia. Lepas tu kau nak pergi remai kau. Okay, naik. Okay, go. Naik. Okay, naik. Alright. Sekejap, baby. Okay. Berapa sangat? Okay. Alright. Okay, thank you. Okay, thank you. Abi cakap dah pegang. Okay, nak tambah. Seram air dia derah Asal kena off, kena take off. Pakai je lah. Senang. Seramnya tengok dia punya air. This chair under maintenance. Memang ngam-ngam 7 lah. Tak, kalau longgar tak payah pakai. Pegang. Takut tercabut. Take off. Okay. Letak dia. Jangan, baik-baik. Kan saya pakai je lah. Kan jatuh kan. Tak apa, abang rekod ni. Nampak pegang. Dia tak bagi pegang phone tapi aku peduli apa. Wui, bapak. Air dia. Balut. Baru ada senyum masing-masing ambil kau. Gila ganas air dia. Ni river ride dia ni. Apa Okey. Yang tu rosak. Tu rosak. Bocor. Wow, okey tak? Enjoy tak? Enjoy. Aduh. Patut dia. Dia tembak. Lala dia bagi tembak air Okey, best. Walaupun sekejap je. Tak sampai 2 minit. Tapi best. Seram tak dia punya air tu? Okey, settle dah. Enjoy tak? Dia punya seram tu naik tu. Seram gila naik dia punya tu. Tapi lala kat dia sembuh. Ingat kan kena dengan air tu. Rupanya dia punya pipe sendiri tembak air. Ceh.
Patutlah semua basah aja. Aduh. Okey, jom kita tempat lain pula. Okey geng, ni tu ada korang boleh naik-naik ni lah. Adventure, nama dia Tok Adventure. Tu. Memang band. Okey. Wah, cantik. Kita kat belakang dia. Oh, nice. Okey, ni dia apa? Main gate, Seashell Gateway, Typhoon World, Hustling Game Village. Ni ni roller coaster dia. Mana? Pernah jalan Adventure World. Ni kita dah sampai Adventure World. Penatnya baby. Sian baby. Dia bayar lain ya? Oh. Roller coaster. Lepas ke? Tinggi pula. Maksudnya kalau tadi lepas, semua lepas. Muka-muka ni budak ni nak naik. Tengok, tinggi ke? Tak dia. Laju ke? Baru betul naik jet. Okey, Wafi dengan Oya dah nak naik situ. Yang lain tak lepas. Tak cukup tinggi. 120 cm. Satu kurang 10 cm. Yang ni 110 cm. Paling kecil. Kakak tak cukup. Adik pun tak cukup. Tak apalah, tak apa sekejap lagi. So dia check seorang-seorang lah. Oya okey ke tak tu? Wapi. Aduh. Oh ya, diam. Enjoy je. Okay, dan wah. Budak dah tinggi boleh main lah. Okay, nak naik ni pula nampak. Tinggi lah. Boleh tak? Sekejap, kakak lepas tak tinggi? Okay, 120. Adik lepas 120. Baby rasa macam ngam-ngam. Try tak tadi? Okay, sekarang ni disebabkan baby tak lepas ketinggian kurang 10 cm. So tak boleh nak naik. Kesian lah baby. Okay. Apa, tahun depan dia datang ni. Okay, Oya kan hari Jasmine pula. Tapi kita tengok game apa yang baby boleh main. Ready. Wah. Dah adik. Tinggi tau. Wah. Sian baby. Alah, tak dapat join. Baby dah kecil lagi. Alah. Ya, kita cari game baby boleh main okey tak? Adik okey tak? Kakak okey tak?
settle. Jom kita cari baby punya pula. Baby seorang je naik. Ya baby. Dah kita cari baby punya pula. Baby seorang je naik. Okey, lepas tu lain pula. Okey, kita dah sampai dekat the Wheel of Time. Wih, sini tinggi gila. Besar. Dah macam kat Ion rasa. Itulah. Jom. Baby 110. Baby kurang 10 cm je. Baby kena makan banyak lagi lah. Depan baby dia kena makan banyak lagi. Itulah sayur pun tak nak makan. Baby makan nasi kosong je. Itulah nasi kosong macam mana tinggi baby. Okay, kita bagi theme park mesti kena queue. Okay, kita dah sampai dekat dia punya ni. So dia naik satu-satu kan, naik. Oh dia sambil tu dia jalan tak berhenti. Kena bergerak. Tapi boleh lah yang satu family lepas. Satu family lepas. Lepas. Satu family lepas. Dia buka, lepas tu kita masuk. Okey, boleh kita boleh naik satu ni. Satu apa nama dia? Satu apa nama gondola. Satu gondola dah boleh naik. Naik apa kakak? Ferris wheel. Kita memudahkan orang lain. Ferris wheel. Kita memudahkan orang lagi. 7. Baby, kita nak naik apa? Tak tahu. Kepala baby, cakap lah. Kita nak naik apa? Yang ni tak perlukan ketinggian. Ni? Dek, kita nak naik apa? Sebablah siapa yang berbakat nak jadi host ni pas ni? Host. Nak jadi YouTuber, siapa yang berbakat cepat? Oya nampak setakat ni. Macam Oya je jadi YouTuber. Oya artis Oya je macam tak malu. Wah, ni betul-betul healing ni. Dia healing betul lah seorang. Seorang je. Dia nanti dia keluar kat satu titik terendah seseorang. pergi pokok seorang-seorang. Keluar lagu sedih. Okay. Baby nak baby. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yeah. 7. 5 kids. Okay, this one. No, not yet. Let's go. Okay, jom, let's go. Okay, naik, cepat. Naik, cepat, cepat. Naik, cepat. Cepat, sini, cepat. Okay. Okay, duduk. Siapa nak duduk tepi? Cepat. Okay. Alright, tunggu dah. Okay, akhirnya baby boleh naik. Yeay, baby boleh naik. Okay, semua orang dapat ni. And setiap satu spot dia ada air condition. Okay, dapat best. Tu dah dia naik kat mana? Jalan tadi betul, jalan tadi. Yelah, lepas ni. Jalan tadi yang kita salah tadi. Sekarang layan view dulu. Kita lah rehat jap, bagi Abi dulu kaki jap. Okay. Oi, penat ni. Penat. Kalau tak ada yang tu, tak nak naik. Oi. Oi, memang muntah belahak je macam tu. Oh guys, tinggi. Tapi best kat sini, kita macam stabil gila kan. Dia macam tak ada goyang-goyang ke apa. Nampak Pulau Konet. Abi, macam mana naik pusing dekat luar pantai. Yang inilah yang kawasan kita still kan. Tu Tasik tu kan. Kira macam satu tahun. Apa Memang dia buat terus kan kat sini.
Tapi ni mesti dah ada ni yang ya? Bawah ni? Terbengkalai bawah ni? Tak, macam terbengkalai je. Oh, ni kat selama. Oh, yang lama kan? Sebelum dia buat yang Wonders ni. Oh, faham. Cantik. Oi, nampak weh. Nampak satu ni. Tinggi ke? Tinggi, seram oh. Oh, nampak tak kita jalan daripada mana tadi? Jauh gila. Penat kan? Oh, roller coaster tak jalan. Memang dah rosak. Tapi ada je tu. Tu yang pendek je Tu ada je orang duk naik tu. Kan ada. Ada kan? Sebab kita tak perasan pula. Ada je naik. Tak nampak ni. Kena ni lepas ni dapat. Lepas ni dapat. Dia kena terus sikit. Lepas ni dapat. Besar gila. Ya. Cantik. Lepas ni nampak. Ni nampak. Kita kat gambar ayat. Syok. Tinggi nampak semua Okey, kita dah keluar daripada Ferris wheel. Baru lega sikit kaki. So kita ada beberapa tempat lagi yang budak-budak minta nak naik apa tak? Naik apa balak anyut lah. So kita naik balak anyut jap. Lepas tu kita pergi makan. Actually bukan pergi makan, kita bawa makanan. Alhamdulillah makanan kita orang tak kantoi. Ada grup tu habis beg kena punggar. So bawa makanan. Tapi kita orang dia tak check pun beg, alhamdulillah. Tengok family comel-comel cute budak-budak ni kan. Terus lepas lah. Okay. So kita orang bawa RTE. Sebab kat sini actually memang kena beli makanan dekat dia orang. Sebab dia orang tapi masalah kita tu lah, halal tu diragui lah kat sini. Takkan nak makan aiskrim je dengan air kelapa. Kan? Tu je problem dia lah kat sini. Lain-lain okey. Okey, kita try tengok sini boleh naik ke tak boleh naik. Masalah budak kecil seorang ni, ketinggian tak mencukupi. Aduh. Ni. Itulah tak tahu baby lepas tak naik jangan. Ke dah nak tutup dah? Okay, yang ni rasanya tak boleh rekod je gini kan. Yalah, sayang lah. Okay, sebabkan budak seorang ni tak lepas. Okay, bye-bye. Bye-bye, enjoy yourself. Adik pun ngam-ngam dek Cudi dek. Adik pun ngam-ngam. Sudah adik, lepas tak? Adik ngam-ngam. Betul lah. Jalan terus. Okey, yang lain dapat naik tadi. Yang tak dapat naik adik dengan baby. Asyik siapa nak pergi toilet? Baby toilet. Okay, ni pun dah pukul berapa? Sekarang dah pukul 5.53 dah maghrib dah kat sini. Okay, so kita tunggu sekejap. Kita nak pergi makan. Penat. So majoriti semua akan habis pada pukul 6 lah. Ni pukul 6 lah. No food and drink. No food and drink betul. Oh, inilah ni suasana malam dia. Wah, cantik. Wah, the dragon spell. Dalamnya ada kan? Ada. Oh, cantik. Dia punya ni apa Ferris wheel dia dah ada apa tu?
Wonder Service, Wonder Life. Oh, cantik view. Cantik view, geng. Nice. Okay, kat sini kita kena cop tempat dulu walaupun dia punya persembahan pukul 8. Sekarang baru pukul 6. So, kita akan lepak sini makan dulu. Okay, kita makan dulu apa semualah. Dia punya view memang cantik, geng. Wah, cantik. Cantik sangat. Okay tak? Penat tak? Penat. Nak balik. Lepas ni habis settle persembahan kan kita balik. Dah lengok dah. Dah lengok ya, semua penat dah. Lepas besok kita nak check out dah. Besok nak pergi homestay baru. Lepas tu kat situ bawa water park. Nak makan ni. Kita duduk sini nak makan. Penyelamat ke, penyelamat. Chào mừng các bạn đã đến với Vin Wonders Phú Quốc. Trong 30 phút nữa, lâu đài huyền thủy sẽ trở nên vô cùng sống động với trí tưởng tượng vô biên của các bạn khi chứng kiến chương trình biểu diễn Once, một câu chuyện đẹp. Sekejap lagi dia akan start persembahan. So, jadi dah ramai orang kat sini. So, aku pakai tripod tinggi untuk dapatkan angle yang paling best. Dia start je kita mencuk. Julur tinggi-tinggi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình biểu diễn Once. Chỉ trong giây lát, bạn sẽ được tham gia một chuyến phiêu lưu đầy mê hoặc qua một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện sẽ bước ra khỏi các trang sách và trở thành hiện thực nhờ trí tưởng tượng của chính bạn. Khi bạn tự do tưởng tượng, điều gì cũng có thể xảy ra. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sức mạnh trí tưởng tượng của bạn vô biên như thế nào? Vin Wonders Phú Quốc xin hân hạnh giới thiệu Once, một câu chuyện đầy mê hoặc và hoành tráng. Good evening. In just a moment, you will begin a magnificent journey through an ancient storybook that comes alive with the power of your imagination. When you use your imagination, anything can happen. Are you ready? How powerful is your imagination? Vin Wonders is pleased to present Once, an enchanted storybook spectacular. Xin chào. Tôi là người cất giữ những câu chuyện, người bảo vệ trí tưởng tượng và cũng là người kể chuyện. Hàng thế kỷ đã trôi qua với biết bao câu chuyện được lưu giữ và kể lại. Đêm nay tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện hấp dẫn nhất trong tất cả các câu chuyện. Song câu chuyện này cần người viết tiếp hồi kết. Cuốn sách này là một bản anh hùng ca đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng chương cuối của cuốn sách không có gì ngoài những trang giấy trắng. Bởi lẽ câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết lên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ. Để viết vào cuốn sách này, bạn cần hai thứ: một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim huyền thoại, chim phượng hoàng, và trí tưởng tượng của bạn. Cuốn sách đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi, chờ đợi một người trong số các bạn. Nhưng hãy đề phòng phù thủy. Hàng thế kỷ qua, mụn đã rất săn lùng cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này.
long, fantastic.
dàng vậy đâu. Hãy xem đây. Bạn đã đến chương cuối của câu chuyện, nhưng câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Bạn phải hoàn thành câu chuyện, nếu không mụ phù thủy sẽ làm điều đó. Không đời nào người có thể thắng được ta. Ta sẽ triệu tập mọi sức mạnh và chiếm lại thế giới. Trí tưởng tượng của bạn luôn tiềm ẩn trong bạn. Hãy sử dụng nó.
bạn sẽ dẫn bạn tới đâu? The storybook ending, your dream of may finally come. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng chúng tôi với Once. Oh, best game, best. Mantap gila dia punya show Serius, berbaloi. Sound dia mantap. Best tak? Best tak? Lagi mantap ah. Abang dapat show full. Tengah ni. Ni yang kat sana tu. Kita nak balik nak apa? Semua nak balik dah? Tadi. Best tak tadi? Best. Tapi ada api. Ada api. Adik takut ke tadi? Tadi apa cahaya panas. Cahaya panas kan? Duduk depan tadi panas kan? Oh, panas. Tapi best kan dia punya show kan? Yang tu. Apa tu? Panjang. Ni, yang panjang tu. Sekejap, kita kedai sini kat dalam ni mahal. Okey, ni view suasana malam guys dekat sini. Okey, kita dah nak keluar lah. Ini view suasana malam dekat bahagian depan. Alright, memang lawa lah, puas hati lah kat sini. So overall memang puas hati guys dekat sini. Oh, dia punya show pun cantik. Oh, best lah. InsyaAllah lah budak-budak ni enjoy. Enjoy tak? Enjoy tak? Suka tak? Ha? Semalam punya show best, hari ni punya show best. Wah, penat lah barai lah. Oh, Abi jarang surrender kaki. Hari ni surrender kaki. Sekejap Abi tengah. Okay, bye-bye. Kita check kita nak keluar. Thank you. Bye-bye. 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 Sekejap. Mana tadi ATM? Depan ni kan? Ya. Kita nak cari ATM jap. Kita nak keluar duit cash sikit sebab sini senang cakap kena ada cash yang agak banyak lah guys lah. Untuk korang nak memudahkan urusan. Kalau tak ada cash susah sebab macam transportation banyak pakai cash. Oh, lawa malam cantik oh. Okay, semua orang dah berlonggok. Okay, untuk withdraw boleh pakai VP Bank. Lepas tu tapi fee dia akan charge RM12 per transaction. So make sure kalau korang nak withdraw, withdraw tu berbaloi lah dengan fee yang diorang tolak tu tau. So jadi kalau korang withdraw RM50 je tapi kena tolak RM12 macam tak berbaloi pula kan. Tadi kita orang keluar RM1 juta, lebih kurang RM156 and then Maybank tolak RM12, so RM168. Okay, sekarang kita dah dapat kita punya bagi untuk balik ke ni lah, homestay. Let's go. Okay, kita punya bagi untuk balik. Ada cepat. Okay. Okay, naik. Dah ada orang kat belakang. Okay. Habis sini. Okay. Sekejap. Okay. Alright. Tengok. Alhamdulillah. Oh, dia orang 2 kali lah datang tadi. Okay, bye. Let's go. Okay, yay. Kita. Ui, cantik lah. Dia punya bagi terang je lampu. Yang buat video cantik lah. Buat video cantik. Betul terbang muka. Hello. Okay tak? Best tak? Adik? Okay tak? Mafi okay tak? Ha? Balik. Bye.